Jihad lawan malah kita. Jihad lawan perangai tak juru kita. Kerana Nabi Muhammad kata lebih balik daripada perang sahabat luka habis ni. Perang ni bukan main pedai kayu pedai tajam. Apabila kelik tak gerak belakang duk eret kaki, jalan hon ni kecak, hon ni sakit kepala. Nabi Muhammad kata kita baru kelik daripada jihad kecil nak pergi jihad besar ni. Ai. Sahabat kata kecil lagi setara ni ambo nak mati lolo dah ya Rasulullah. Kalau silap kerok ambo tak kelik dah ni, mati pakai nyejak ke demo dah. Setara tu kecil lagi ya Rasulullah. Jihad gapo dia besar lagi ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, jihadun nafsi, lawan dirimu sendiri hok jahat tu. Hok ni hok besar. Mu tengah tidur pun duduk berlawan atas rumah, duduk berlawan dengan dia, tak ni suka pun. Kalau pergi jihad tak ingin tu. Pengelik tak ada berat dah. Hok ni tengah makan pun berjawab, hok ni tengah minum, tengah buat, duduk berlawan semacam dengan nafsu kita.